Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairan minal ula. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amin. Apa khabar semua sidang penonton yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian? Alhamdulillah, kesyukuran kita panjatkan kepada Allah SWT di atas segala kurnia nikmat Allah Ta'ala kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam dan pelbagai kurnia nikmat Allah Ta'ala kepada kita. Alhamdulillah. Selawat dan salam kepada junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, insya-Allah kita telah sambung lagi pengajian kita dari kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam, diskusi kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam, pendidikan anak-anak dalam Islam. Dalam jilid yang kedua, buku warna pink, bab yang kedua. Hari ini kita masuk bab yang kedua, iaitu tanggungjawab pendidikan iman. Syekh Abdul Nasir Urwan memulakan perenggan tentang tanggungjawab pendidikan iman ini. Beliau mengatakan bahawa pendidikan iman bermaksud menanam asas-asas iman dalam hati anak, membiasakan mereka dengan rukun-rukun Islam, mengajarkan prinsip-prinsip syariat sejak mereka mula berfikir, memahami dan mampu membezakan baik dan buruk. Allah SWT menciptakan manusia ini yang sempurna akalnya, bermula dari kecil akalnya mula berfikir. Kita dapat detect, kita dapat kesan bagaimana anak-anak berfikir apabila mereka mula bertanya kenapa, why, how, bagaimana, who, siapa, when, bila, kan? Apa lagi? What, apa, kan? Itu tanda manusia sedang berfikir. Maka apabila manusia berfikir, menjadi kewajipan kepada kita sebagai ibu dan bapa menyalurkan pemikiran anak-anak ke arah perkara-perkara yang penting daripada banyak perkara yang penting. Antara perkara yang paling penting sekali dalam kehidupan adalah tentang rukun-rukun iman, asas-asas iman. Antara yang penting adalah rukun-rukun Islam, asas-asas sebagai seorang Islam. Itu basic lah, kan? Jadi bila mula berfikir, kita tanamkan pendidikan keimanan. Maksud asas iman, setiap hakikat keimanan dan perkara gaib yang diketahui melalui dalil yang benar, seperti beriman dengan Allah, beriman dengan malaikat, beriman dengan kitab-kitab samawi, beriman dengan para rasul, soalan mungkar nakir, azab kubur, hari kebangkitan, perhitungan, syurga, neraka dan perkara-perkara gaib yang lain. Jadi iman ni maksudnya benda yang percaya. Percaya kepada apa? Percaya kepada segala apa yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu wahyu. Dan apa sahaja isi kandungan wahyu Al-Quran Karim sampai oleh Nabi SAW, kita percaya tanpa soal. Percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, percaya kepada para rasul, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab-kitab. Dan perkara ini sejak dari kecil lagi
kita bercerita dengan anak-anak. Jadi medium komunikasi kita dengan anak-anak ialah melalui percakapan, kan? Melalui penceritaan, perkhabaran, sembang-sembang dengan anak-anak kita, mengambil peluang di atas kondisi sekeliling kita, maka kita sampaikan, bicarakan dengan anak-anak dan kaitkan dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, kaitkan dengan ketuhanan. Contohnya, kalau contoh semalam berlaku gerhana bulan contohnya, dan gerhana bulan ni kita sunat solat gerhana bulan, kan? Semalam maghrib isyak kita solat gerhana bulan, dan dalam peristiwa gerhana tersebut terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala yang mencatur peredaran bumi, peredaran matahari, peredaran bulan, yang mengakibatkan sekali-sekala berlaku gerhana. Bulan tu elok bulat, tiba-tiba semalam dia hilang cahayanya. Dari sudut sainsnya kita difahamkan, kita dijelaskan perkara tersebut phenomenally berlaku kerana kedudukan matahari, bulan bumi di tengah dan bulan, maka matahari tersebut yang memancarkan cahayanya, cahaya tersebut dilindungi oleh bayang bumi yang berada di tengah-tengah. Maka bulan tu dia tak boleh nak reflect secara penuh cahaya matahari, dan kita tak nampaklah bulan tu dilindungi oleh bayang-bayang bumi, kan? Itu dari sudut penjelasan saintifik lah. Hakikatnya semua ini makhluk-makhluk yang gergasi ini diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, beredar di atas orbitnya dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di sana ada penjelasan graviti, tak graviti dan sebagainya lah. Hakikatnya Allah Subhanahu Wa Taala itulah yang mengatur segala makhluk-makhluk yang hebat, yang besar. Bumi, matahari, bulan, menandakan bahawa Allah SWT itu maha berkuasa. Itu iman, yakin kita dengan kuasa Allah. Maksud rukun Islam, rukun Islam pula setiap ibadah yang berbentuk fizikal dan melibatkan harta, seperti solat, puasa, zakat, menunaikan haji bagi mereka yang mampu. Itu maksud rukun Islam. Ada 5 rukun Islam. Rukun iman ada 6. Maka setiap satu tu kita perhalusi secara tidak formal dengan anak-anak kita, kan? Perkara tersebut kita dapat pelajari secara formal di sekolah, kan? Di sekolah kita ada mengajar, cikgu-cikgu kita, ustaz-ustaz kita, ustazah kita mengajar di sudut teorinya, dan kita di rumah kita ulangkan perkara tersebut dengan anak-anak kita sebagai satu langkah pengukuhan kepada ilmu sedia ada, supaya keyakinan itu datang hasil daripada tarbiyah yang kita laksanakan di rumah. Muka surat 232, maksud prinsip syariat. Setiap perkara yang berkaitan dengan manhaj ketuhanan dan ajaran umum Islam, iaitu akidah, ibadah, akhlak, syariat, sistem, hukum hakam dan sebagainya. Itu prinsip syariat. Para pendidik wajib memupuk ketiga-tiga aspek ini dalam diri anak-anak sejak awal lagi, dari sudut akidah, ibadah maupun dari sudut sistemnya. Anak-anak diperkenalkan dengan Islam sebagai agama, sebagai din, sebagai cara hidup. Diajarkan Al-Quran sebagai panduan untuk kita hidup, dan diajarkan sirah Rasulullah SAW sebagai contoh ikutan terbaik kita. Begitu. Jadi perkara tersebut digemblingkan bersama-sama supaya kita dapat menghasilkan
anak-anak yang betul pemikirannya, yang betul imannya, hasil daripada usaha kita bersama. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati, yang dikasihi Allah SWT sekalian, prinsip-prinsip Rasulullah SAW dalam mengajar akidah. Apakah pula prinsip Rasulullah SAW dalam mengajar akidah? Muka surat 232. Dalam ni ada beberapa prinsip. 1, 2, 3, 4. Ada 4 prinsip Rasulullah SAW dalam mengajar perkara berkaitan dengan akidah. Apa dia prinsip-prinsip dia? Yang pertama, perkataan pertama yang diajarkan kepada anak-anak ialah la ilaha illallah. Yang kedua, mengajar anak halal dan haram apabila mereka mudah memahami. Yang ketiga, menyuruh anak melakukan ibadah seawal usia 7 tahun. Yang keempat, mengajar anak mencintai Rasulullah SAW, mencintai ahli keluarganya dan membaca Al-Quran. Ini prinsip Rasulullah SAW dalam mengajar akidah. Jadi insyaAllah dalam pertemuan ini dan juga pertemuan-pertemuan akan datang selepas ini, kita akan cuba kongsikan 4 prinsip Rasulullah SAW dalam mengajar akidah, khususnya kepada anak-anak kita. Dan prinsip inilah yang diajar oleh Nabi SAW kepada semua para sahabat. Tak kira lah anak ke, bapa anak ke, datuk anak ke. Kan di zaman Rasulullah SAW, Nabi SAW berhadapan dengan kepelbagaian generasi umur, kan. Yang muda ada, kanak-kanak ada, remaja ada, yang dewasa ada, yang tua, veteran pun ada, menjadi mad'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita, apa yang kita bicarakan di sini dalam konteks kita adalah kepada lapisan anak-anak kita. Kerana tuan-tuan dan puan-puan adalah orang yang paling bertanggungjawab dalam tarbiyah anak-anak tuan-tuan dan puan-puan. Walaupun kita hantar anak kita ke sekolah agama, hantar anak kita ke 1000, hantar ke mana-mana sekolah pendidikan agama sekalipun, tanggungjawab untuk mendidik, mentarbiah tidak terlepas daripada bahu masing-masing. It's still upon your shoulders, kan? Masih lagi berada di atas bahu tuan-tuan dan puan-puan segala tanggungjawab pentarbiahan, tanggungjawab mendidik anak-anak ini. Jadi kita nak beri kesedaran kepada semua, kan, khususnya kepada para ibu dan bapa yang ada di luar sana. Peringatan kepada diri saya juga sebagai seorang bapa yang mempunyai tanggungjawab penuh kepada anak-anak kita. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati, yang dikasihi Allah Taala sekalian, prinsip-prinsip Rasulullah SAW dalam mengajar akidah. Jadi konsep-konsep pendidikan Islam ini diambil daripada wasiat-wasiat Rasulullah SAW dan panduannya berkaitan asas-asas iman, rukun-rukun Islam dan hukum hakam seperti berikut. Yang pertama, perkataan pertama yang diajar kepada anak adalah la ilaha illallah. Nabi Muhammad SAW memerintahkan supaya perkataan pertama yang diajarkan kepada anak ialah la ilaha illallah. Berdasarkan hadis yang dilaporkan oleh Al-Hakim daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW menyatakan, jadikanlah la ilaha illallah sebagai perkataan pertama yang diajarkan kepada anak-anak. Ini satu saranan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Rahsianya adalah supaya kalimah tauhid, iaitu syiar yang menandakan masuknya seseorang ke dalam Islam, menjadi perkataan pertama yang didengar oleh anak, perkataan pertama yang fasih di lidahnya, dan perkataan pertama yang difahami maksudnya. Bila lahir anak contohnya, kita azankan dalam kalimah
azan ini ada perkataan la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lepas tu tutup dengan la ilaha illallah. Kan ada azan kan. Yang lahir, kita dapat bayi baru lahir kan. Bapa-bapa dukung anak. Kita azan dan iqamahkan kepada anak-anak kita kan. Yang baru lahir. Biar perkataan yang pertama dia dengar, antaranya adalah perkataan la ilaha illallah. Perkenalkan kalimah tauhid la ilaha illallah. Dalam perbincangan bab hukum hakam mengenai kelahiran anak sebelum ini, kita disunatkan mengazankan anak di telinga kanannya dan diiqamatkan di telinga kirinya. Seperti yang kita ketahui, amalan ini meninggalkan kesan positif dalam mengajar asas akidah dan iman kepada anak-anak. Kita jangan pandang remeh sunnah Nabi SAW ini. Hatta saat kelahiran pun Nabi SAW mengajar kita apa yang kena buat. Sunnah-sunnah yang kita perlu buat. Jadi kita pernah sentuh sebelum ni dalam buku yang biru kan. Buku yang biru yang sebelum ni tentang kelahiran anak-anak, tentang sunnah-sunnah menyambut kelahiran. Dalam tu ada kita bincangkan tentang azan dan iqamah apabila lahir. Jadi kalimah tauhid tu dibacakan kepada anak-anak, biar meresap ke dalam jiwanya apabila dia mula-mula lahir. Kemudian kita besarkan dia sepanjang besarannya. Biasakan dengan kalimah tauhid la ilaha illallah. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, mengajar anak halal dan haram apabila mereka mula memahami. Kan, ajar yang halal dan haram. Kita alhamdulillah di Malaysia ni senang kita nak habakkan anak kita. Bila dia nak beli barang, kita habak awal-awal, maklumkan awal-awal. Ada cok halal tak? Ni adik beli ni ada cok halal tak? Ada cok halal Jakim tak? Tengok tu sebelum beli, jangan main ambil je kan barang-barang makanan. Jadi di tempat kita senang kita nak cerita kan. Ceritakan kepada mereka tentang apa makanan-makanan yang halal, makanan-makanan yang haram dimakan oleh kita. Itu dari sudut makanan lah. Kemudian perbuatan-perbuatan, perkataan-perkataan, kehidupan mana yang halal, kehidupan mana yang haram kan. Secara umumnya begitulah. Bukan hanya makan minum aja kan. Semua kehidupan kita ni ad-din. Agama ini Islam itu adalah ad-din. Islam itu adalah satu cara hidup kita. Berdasarkan hadis yang dilaporkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Munzir daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW menyatakan, laksanakanlah ketaatan kepada Allah, hindarilah daripada melakukan maksiat kepadanya, anjurkan anak-anakmu melakukan perintah dan menjauhi larangannya. Hal ini mencegah mereka dan kamu daripada api neraka. Nabi SAW nak ingatkan kita. Kok mana pun tuan-tuan dan puan-puan, kita semua ni nak happy ending kan, perakhiran yang baik, perakhiran yang baik, ever after kan, cerita akhir yang baik. Jadi akhir yang baik ni adalah kita masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita semua mati, dibangkitkan di alam barzakh, dan dihimpunkan di padang mahsyar, melepasi titian sirat, akhirnya kita akan masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sana ada syarat-syarat dia. Apabila Nabi SAW menukilkan di sini, hal ini mencegah mereka dan kamu daripada api neraka. Apakah yang dapat mencegah kita dan kamu daripada api neraka? Laksanakan ketaatan kepada Allah, taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita cuba sedaya upaya kita kan. Mungkin kemampuan kita terbatas kan.
waktu kita terbatas dan sebagainya. Tapi kita ada dalam hati kita ini, ada usaha untuk cuba melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Target 100%. Biar target 100%. Dan dalam masa yang sama mungkin kita akan upgrade lah dari masa ke semasa, insya-Allah. Kan? Tak ada orang manusia perfect dalam dunia ni. Tapi ianya tidak menghalang kita untuk meletakkan satu target tinggi dalam kehidupan kita. Walaupun mungkin kita rasa tak mampu nak mencapainya, tapi kita letakkan target. Laksanakan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Hindarilah daripada melakukan maksiat kepadanya. Usaha sungguh-sungguh untuk menghindari daripada pelakuan maksiat. Anjurkan anak-anakmu melakukan perintah. Selepas kita laksana perintah, kita hindari maksiat, kita anjurkan pula anak-anak kita daripada melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Solat, dia jaga, Quran jaga, benda-benda asas. Itu basic tu bagi settle kan. Kemudian syariat-syariat lain tu kita follow up kemudian. Dan menjauhi larangannya. Kita taat perintah Allah, kita jauhi larangan Allah, kita ajar pula kepada anak-anak kita taat kepada Allah, jauhi larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan pernah putus asa untuk menyuruh dan menasihati anak-anak kita dan menjauhi larangannya. Hak ini mencegah mereka dan kamu daripada api neraka. Rahsianya adalah supaya anak-anak mengenal perintah Allah dan mula berjinak-jinak melakukannya, mengenal larangannya dan belajar meninggalkannya. Apabila anak sudah memahami hukum halal dan haram sejak kecil, mereka lebih mudah dididik dan memahami agama ini. Begitulah. Contoh ada puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. 2 perkara berkaitan dengan pendidikan akidah ini yang prinsip Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita cover 2. InsyaAllah ada rezeki lagi dalam pertemuan akan datang. Kita akan sambung lagi perbicaraan kita daripada kitab Tarbiyatul Awlad fil Islam karangan Syekh Abdullah Nasir Aban. Mohon ampun dan maaf ada bicara salah tutur kata. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim wa lakum. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.